puan. Okey, malam ni kita akan bawa bas pusing-pusing bandar, okey? Sementara tu kita tunggu bos kita call dulu. Selagi bos kita tak call, kita jangan bawa bas. Mana nak buat apa ni? Okey, kita cari dulu kunci kat mana ada. Okey, puan dengar tak? Puan dengar tak? Apa ni? Suruh ambil pistol pula. Okey, kunci kat mana ya? Okey, ni dinding. Biasanya ada kunci kat dinding. Okey, ni apa ni? Okey, air, tak perlu beli air. Okey, kat luar tu dah ada bas. Okey, sekarang kita akan ramai-ramai naik bas tu. Bas dah isi minyak semua, tapi kita belum terima call daripada bos. Tak tahulah bos nak cakap apa ni. Nak call. Okey, kursi, duduk dulu. Ada torchlight. Apa ni? Torchlight ni, nak ambil torchlight pun tak boleh, kena beli. Okey. Bila agaknya bos ni nak call? Okey, puan sombong puan. Okey, duduk sini tepi dinding dulu sementara bos call. Hello, puan tak ada suara ke puan? Okey puan, bila bos nak call? Saya nak jalan dah ni, tapi kunci tak ada. Oh. Hello, puan. Hello puan. Puan dengar tak apa saya cakap? Mana kunci bas? Tak sabar dah nak bawa kunci ni. Nak bawa bas ni. Okey, ni telefon. Bos, tolong call cepat bos. Bos. Tolong call bos. Bos. Tapi bunyi. Okey, kita dah berada dalam bas. Okey, semua penumpang boleh duduk. Saya seorang je ke dalam bas ni? Tak apa, kita duduk dulu. Bos, kunci duduk kat mana ya? Letak kat mana ya? Okey, si mana yang aku nak duduk ni? Mana aku nak duduk ni? Okey, tengok depan. Tengok atas. Okey, lepas ni nak tutup pintu. Okey, pintu. Kat mana button pintu? Okey, pintu. Okey, kena tutup pintu ni dulu. Tak boleh. Auto. Okey, kena button sebelah kanan. Saya dah keluar pak. Okey, naik semula. Okey, naik. Okey, duduk tempat pemandu. Itu dah button. Thank you for signing up so quickly. It's been hard finding replacement drivers after the previous ones. Saya dah dulu. Bye-bye. Okey, sekarang kena tutup pintu. One last thing, the stop after 665 may not be operating as intended, but I'll leave it to your best judgment. Stop dan tempat